Okey bah, thank you. Abah tunggulah kereta ni siap ke pergi JB bah. Ramai orang dah tahu abang nak pergi JB. Assalamualaikum. Saya number one. Bertemu kita lagi. Ramai orang minta cerita Honda Civic. Okey, ini adalah Honda Civic saya. Kenapa aku ketuk ni ada bergoyang-goyang? Oh, dia punya getah belakang. Okey, saya tahun ni 2025 saya telah promotekan satu orang lagi. Nama dia Encik Faiz. Ada orang tanya saya, mana Pak Is bos? Lama tak nampak. Jangan kita sia-siakan orang yang berguna. Itu adalah Pak Is yang berguna lah. So ni Pak Is akan tolong saya. Dia dah takkan buat exober lagi. Alright. Sebab dia senior chip manager dekat production. So saya tarik Pak Is supaya saya boleh naikkan Iwang. So kalau selagi Pak Is ada dalam production, selagi itu Iwang tak boleh naik. Dan konco-konco dia akan sentiasa bergantung harap dengan Pak Is saja. Tak apa Pak Is ada, tak apa Pak Is ada. Sekarang ni saya ambil Pak Is terus, korang survive sendiri kat belakang, kat production. So daripada itu otak mereka akan lebih berkembang dan dia akan create satu adrenaline, critical thinking of how to manage the team dekat production. So Pak Is akan menolong saya selepas ini buat semua kereta-kereta projek. Saya buat benda ni adalah untuk mengembangkan lagi kepala otak si Pak Is ni. Pak Is? Ya? Kepala otak kau akan dikembangkan. Betul tak? Kepala otak dia. Sebab dia ada potensial. Apa yang saya nampak kat Pak Is ni, setiap kali saya masa dia budak-budak kecil lagi. Dia ni mula-mula bila saya cakap kau buat benda ni, dia garuk kepala. Saya tak beranilah bang macam ni. Saya tak tahulah, tak tahu buat lah. Itu mula-mula dia budak-budak. Lepas tu dia dah remaja sikit, belum kahwin lagi time tu. Lepas tu dia kata dia dah boleh melawan saya dah. Dia melawan. Yalah budak remaja kan suka melawan. Dia kata tak boleh bang, macam ni tak boleh macam ni, tak boleh macam tu. So saya cakap, okey, aku buat. Bila dah buat, apa saya boleh? Dia garuk kepala. Tak tahulah bang, kenapa saya tak terfikir benda-benda macam ni bang. So bila dia dah kahwin, dah dokong anak semua, saya dah tak monitor dia. Saya biar dia je buat kerja. Tapi kadang-kadang ada salah juga. Bila ada salah je, saya cakap, kenapa salah ni? Bang, saya dah buat macam ni bang, macam ni. Memang macam ni bang, memang macam ni. Kenapa kau tak buat macam ni? Lagi sekali dah garuk kepala. Tak tahulah bang, kenapa saya tak boleh fikir benda macam ni bang. Bila dah lama tu kan, saya cakap, Pak Is, sampai bila kau nak buat kerja ni kan? Takkan sampai kau dah tua esok kan, pakai kain pelekat, dokong anak. Sebab dah terror sangat hari-hari buat benda tu. Boleh pakai ibu jari kaki je buat exober kan. Sebab dah hotai sangat. Takkan kau nak sampai macam tu. Dia pun terfikir panjang kan. Tapi pernah terjadi satu ketika tu, betul-betul kau datang Sepang kan, pakai kain pelekat. Dia datang Sepang pakai kain pelekat. Apa yang saya cerita benda tu terjadi. Memang pakai kain pelekat. So Pak Is dah risau dalam keadaan itu. Dia takut dia pakai kain pelekat je. So saya tarik dia keluar daripada production untuk dia lebih kembangkan kepala otak dia tu. Kita tak boleh merugikan orang yang ada skill macam ni. So sekarang Pak Is dia dah faham cara bekerja. So saya buat kereta ni semua is not for business purpose. Bukan saya akan buat kereta orang lain ke apa, tidak. Saya nak train dia untuk dia ni boleh ada kepala otak yang lebih hebat lagi. So sambil disaksikan oleh you guys follow lah kita orang punya perkembangan. Sebab kepala otak kita orang ni kalau berkabung mungkin kita boleh buat Honda Civic EV. Pak Is? Honda Civic EV boleh? Saya nak curi EV dalam kereta Owen tu. BYD tu. Saya ambil dalam ni. Tanpa Owen tahu. Ini adalah hari pertama Pak Is registerkan diri dia untuk buat kerja dengan saya. Nampak? Ini kau punya report day bekerja dengan saya. Ini adalah tempat kita orang. Tempat workshop kami. Okay, so you guys nak tahu banyak benda tentang kereta, banyak tentang modification,
tentang fizik, tentang kimia, tentang macam-macam lagi. Dia ni bukan orang ni, dia kimia. Kau tahu tak kimia tu? Kau tahu tak orang tu? Tak tahu lah. So kita akan update from time to time. Hari ni kita akan buat bahagian interior. Saya cabut balik dashboard saya tu sebab ni adalah dashboard saya. Sebelum ni saya buat konsol sampai ke bawah. Lepas tu steering tu dia ke kiri sini. So saya buka balik dashboard saya sebab abah bawa itu hari. Kaki dia langgar-langgar bahagian bawah ni. Kata apa benda Wan, sempit nah kereta ni, aku nak bawa macam mana kata. Nak pergi JB ni. Nanti kan sengit macam ni bawa kereta. So saya buka balik, saya adjust steering tu ke tengah balik. Lepas tu bahagian bawah ni saya akan kuruskan sikit supaya ada leg room sikit untuk buat hill and toe. Siapa yang tak tahu hill and toe, sila Google. Faiz, kau tengah melakukan apa? Ni saya buat balik wire yang tak cukup power ni. Saya bagi dia power sikit. Sebab wire Fajar ni dia tak cukup untuk blower. Blower dia nak kena pakai wire yang lebih kasar lagi. Baru dia support lah. Kita ada wireman baru kat sini. Ni Pak Is sedang membuat bahagian blower aircon. Saya punya blower yang lama tu Kai tu, nama dia Kai. Saya suruh pasang. Dia kata, bos sebelum pasang baik kita servis. Dia servis. Dia dah pasang tu bunyi kadang-kadang dah macam kata Datsun 120Y dah. So saya pun mengambil keputusan untuk menukarkan blower yang baru ni. Barulah senyap. Nanti abah nak pergi JB, nanti kan dia, apa benda Wan kereta kau ni bunyi macam apa je. So kita kena buat kereta ni elok sebelum abah komplain teruk nanti. Bah, jangan risau, Pak Is ada. So ini adalah hari yang kedua. Pak Is bersama dengan saya sambil dimonitor oleh ayah saya. Ayah saya hari-hari monitor bila nak siap ni, bila nak siap kata. So saya buka balik dashboard ni untuk saya kemas kinikan, kasih nampak lagi cantik. Nak spray clear lagi sekali. Lepas tu yang bahagian room leg ni saya akan pendekkan dia sebab kalau dia panjang sangat kaki tak muat. Mari kita interview ayah saya. Assalamualaikum bah. Hari-hari datang tunggu kereta ni siap. Tengok dia punya progress dia. Macam ubah sana balik, dah siap ubah balik, buka balik. Apakah pandangan abah tentang kereta ni? Sejak saya masa pergi college dulu, ini je kerjanya. Sekarang dah jadi toke pun ini juga kerja. Apakah pandangan abah? Nostalgia lah kereta ni. Kita ingat balik masa kita mula-mula main kereta kan. Overhaul 3 kali tau dulu. Ganti enjin dekat dalam rumah kat depan rumah Porsche tu. Lepas tu dengan patah shaft tengah jalan lah. Apa? Lower arm patah. Macam-macam apa dia panggil lah. Ragam. Lepas tu dengan bonnet pun tengah jalan boleh terbuka tau. Macam-macam. Saya dulu tukar enjin dekat Porsche rumah tu. Kita kena siap cepat sebelum mak balik. Sebab rumah bersepah-sepah, minyak bergelondangan. Minyak hitam semua habis banjir. Masuk rumah kena angkat kain ni, keluar macam banjir. Kawan arwah, kawan abah kan. Dia datang, dia kata, wah Man kau ni aku datang kena pakai helmet ni. Kata kenapa? Ni kalau jatuh pecah kepala, licin. Itulah dia cerita pasal cerita kereta ni. Berjan ni. Sekarang ni dah rapper pun dah besar apa semua. Beli balik sekali. Masa saya beli ni tu hari 2 bulan lepas, abah tak tahu lagi. Macam saya park kereta ujung-ujung. Lepas tu petang abah datang. Tengok kereta. Macam kenal kan. Abah saya beli balik. Lepas tu abah, la ilaha illallah. Kau beli lagi kereta ni. So macam gitulah. Tapi it's fun lah. Saya dengan abah masa kita belajar buat kereta, ayah dengan anak makin rapat kan, kita borak-borak apa semua. Beli kereta lama ni, lepas tu repair sendiri, belajar macam mana apa tu, boleh dapat faham setiap
komponen setiap ada tu dia function dia apa, how to handle, how to repair, handle it and all that lah. It's a good experience. Saya pernah dulu engine mounting tu dia patah, tak nampak. Lepas tu selalu bila jalan je dah shaft terkeluar. Jalan dah shaft terkeluar. Rupanya enjin tu dah sengit. Sebab tu dah shaft tu terkeluar. Lepas tu kita tak tahu, kita ambil dah shaft tu renjut pakai hammer, ketuk. Nak pasang balik dah shaft, dia punya thread tu dah bengkak lah. Bengkak. So abang kata pergi beli KK pukul 3 petang lah. Kita berdua orang KK test. Mak kakak saya dah panggil, makan, tak makan tau. Lepas tu satu kali KK dah boleh ikat lah. Bila dah boleh ikat, kita dua orang juga yo kan. Rupanya pukul 4 pagi 3 petang sampai 4 pagi KK Masa tu machine shop ni tak banyak. Ya, tak banyak. So kita buat sendiri lah, DIY. Tanya member yang mekanik macam mana, macam skru dah jam kan, macam mana nak buka skru tu. Rupanya dia pakai chisel, betuk tolak. Skru tu dia punya groove tu dah loose. Nak masuk screwdriver tak boleh. Kena pukul kat tepi dia sikit sampai dia berjaya tu, rasa satu macam kepuasan. Betul. Satisfaction. Itu yang kita minat tu, timbul dia punya minat, passion dia. Bukan not so much of I was using Honda Accord masa tu lah. Volvo. Mechanical, technical, physics, logic thinking, semua kita apply because of the previous punya benda lah. Experience. Cuma I tak ada pengalaman wiring je lah. Wiring ni tak tahulah. Itulah kita perlukan Ron ni, kata pening kepala. So, okay bah, thank you. Abang tunggulah kereta ni siap ke pergi JB bah. Ramai orang dah tahu abang nak pergi JB. Saya set up balik ni tempat memang untuk saya punya workshop, project car saya. Saya dengan Pak Is So hari ini adalah hari kedua saya dengan Pak Is berganding bahu untuk kita menyiapkan projek kereta. So ni rak ni semua saya cat balik sebab bila hujan dia reput kayu tu. Okay guys, itu saja setakat update ini hari. Thank you so much for watching Rebel to Whack the Corner.